Sekarang ni aku tengah syok pakai Xiaomi Pad 7 dan jom aku tunjuk dekat korang apa benda yang best yang korang boleh buat pakai tablet ni. First kali aku memang suka tau main lukis-lukis dekat tablet ni sebab dia boleh cantikkan lukisan kita pakai Hyper AI. Contohnya sekarang ni aku dah lukis pokok, so jom kita bulatkan lukisan ni dan tukarkan dia jadi gambar yang lebih cantik. Cuba tengok tu, daripada lukisan biasa sekarang dah jadi lukisan yang cantik, nampak macam anime weh. Lepas tu kalau nak main game pun memang best tau sebab tablet ni ada skrin yang besar dan dia punya prosesor cukup kuat untuk main game dengan grafik sederhana. Siap boleh main game pakai controller tau. Aku connect pakai USB-C je, lepas tu terus boleh pakai. Lepas tu kalau nak tengok movie ataupun anime pun aku pakai tablet ni je tau. Cuba tengok dia punya warna memang betul-betul cantik dan terang. Can't shake him. Get away from him, Megan A. I can't get a shot. Aku macam pelik tau, dengan harga bawah 1,500 je boleh dapat tablet yang ada kualiti yang bagus macam ni. Yang bagusnya dia punya pensel dengan keyboard ni tak perlu cas asing pun tau, just letak je dekat atas ni, lepas tu dia terus cas secara magnetik. Dengan harga bawah 1,500, aku rasa tablet ni memang betul-betul berbaloi.